Okey guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita nak pilih rim. Yang ni saya Sabtu berada 14 kan? 14. 14. Kalau 15 makan weh. Tak boleh. Ha tu hitam tu bang, bak turun jap bang. Kita letak kat sini bang. Tengok boleh masuk tak? Macam ni lah rupa dia. So, nak pilih yang mana? Yang depan ataupun yang belakang? Yang depan muncul tu, belakang muncul kan? Depan cun lagi kan? Ya. Yang ni je ada 14 ni je ada. Ya. Sebab 14 biasa ngancing orang tukar naga terus. Kan? Kat sini tak ada buat bro. Tukar naga boleh masuk 15 contoh. Ha. Kat sini tak ada orang boleh buat. Dekat-dekat sini kalau ada terus buat kan. Bukan buat, beli terus lah yang dah siap kan. Kalau yang macam tu tak ada Yang bentuk macam tu. Dah habis stok. Sini bentuk lama ni. Ni CE, ni BBS. Depan CE, ni belakang BBS. Tapi belakang tu kalau color dia gold, Tak masuk. tak masuk. Sebab dia batang double. Dia tak masuk sebab Kalau CE macam ni nampak cantik. ya. Ya. So kita fikir dulu. 2 biji je ada. Harga nak kena tunggu brother kan. Aku boleh adjust. Ha? Harga ni brother ni nampak. Brother ni boleh adjust ni. Kita adjust boni sekali. Oh tu minum baru sampai. Yang tu tunjuk rajin kan. Tu wayang. Tak ada sampah pun dia sapu. So kejap lagi kita tengok lagi. Tapi dia punya lebar ni berapa bang? 5.5. 5.5, 6.5. Tu apa dia punya? Kau tengok dia punya ni. Lebar 5.5. Okay. Dia ngam-ngam dengan body. Iti 35. 35. Iti. Tangan pula. Tayar. Bayar 165, 55, 14. Kita bagi tu nampak Penuh. Ya. Aduh. Aku tak berapa minat sangat yang macam ni kan. Tapi nama pakai CE Bemok tu. Ha. 14 susah dapat. Lubang kancing. Tapi belakang tu memang dia garang kan. Ya, dia kalau hitam, kereta tak hitam, dia nanti tayar masuk hitam, dia nampak garang. Macam pakai tasu. Yang belakang lagi okey. Tak. Belakang lagi cantik sebenarnya. Belakang lagi cantik. Sebab abang nak tengok warna dia menyelap. Okey. Betul? Betul. Tapi sebenarnya dia warna hitam lagi cantik masuk dengan yang kereta. Ha. Ambil ni kita bagi ukur sudah. Mana? Ni. Siap tayar. Dah lama tinggal. Yang lama memanglah trade-in. Aku yang penting sekali tak 14 dia nampak macam 15. Ulang satu dah sampai. Bro. Kau dah pukul berapa? Dah pukul 10 lah. So, macam mana ni? Kita tunggu pendapat bos tu. Dia lambat dah sampai dia keluar. Dia pergi mana? Dia keluar balik. Hei! Sini ya. Dia jana. Okey guys, kita masih lagi tunggu. Tengok lagi. Dah 1 jam lah. Kereta sebelah tu pun tengok juga. Tunggu. Okey, tengok. Okay, brother ni gila sial. Ini masuk 17 weh. Sampai masuk rim. Tak masuk tayar. Boleh. Kita potong lah. Kat atas sikit fender tu kita potong.
Gila siut. Okay, kita dah buat pilihan. Dah pasang sekejap lagi baru kita beritahu kan. Total semua, total dengan apa semua, lebur 1,000. Ni bukti. 100 dah confirm. Okay, confirm. Yang ni lubang 100. 114 ataupun 110. Kalau 110 boleh bro. Kalau 104 tak boleh. Ada masalah lagi. Teknikal. Masalah teknikal. Kancil kalau belum tukar knuckle ni 110. Dia punya PCD. Nak okey lah. Okey. Tak boleh. Bukan PCD 110. 114. Ha? 114. Tak boleh. Okay guys, kita terselamat kita punya RM1,000 sebab sebab tersalah bacaan dia. Geng-geng tersalah bacaan. Salah teknikal. Bukan senang weh. Okay guys, sekarang ni kita kat kedai lain pula. Kita cari. So yang ni macam nampak macam berkenan dia kan. Yang ni PCD 100. Yang ni yang boleh masuk lah. So kita test dulu. Rasanya macam okey lah. Dia kelabu kan. Dia tak hitam sangat. Yang ni lagi cun lah. 180 Yokohama. Apa? Michelin ada? Michelin ni size KK tak ada lah. Aduh. Dulu Bridgestone saya memang tukar kat sini. First dulu saya pakai kereta tu 22 tahun dah tu. Tengok sini bang. Yang ni. Nak tengok dekat ni kereta. Okay. So kita test dulu. Tadi sebab PCD dia memang tak ngam 114. Yang ni PCD 100. Memang ngam. Lepas tu harga orang boleh dirunding lah. Tak tayar pun. Tayar abang bagi tayar apa tadi? Yokohama Boleh tahan berapa tahun bang? Kalau rajin jaga roket 10,000. Dia punya ni boleh buka kan. Dia macam dah lama kan. Oh ni tak lap. Dia tak lap bang. Abu. So total dengan semua sekali bang. Total semua sekali. Okey. Bagi yang saya punya price bang. Kawan-kawan Sarawak bang. Rim 6,5. Saya orang Bujang Senang bang juga. 68. Saya 18. Baik. Tambah rim 68. Ni nak Nak setekun wak besi 160. belanja. Belum tolak lah. Okey. Tolak ini Macam cun. tolak RM200 lah. 136. Bagi murah lagi. Last call. Tadi saya dapat kat Pony. Dia bagi total tadi. Yang ada video ni 1,000 je. Tapi tengok apa tayar bro. Saya apa lah dia bagi. Kalau nak murah punya tayar kau tengok ah. Lebih kurang lah. Yang tadi abang bagi. Yang tadi abang bagi last price lah. Terus sambung. Terus masuk lah. Ada warranty kan. Warranty 5 tahun. Jom kita masuk lah. Masuk. Ayo guys. Salah baca lagi. Itu tak boleh masuk. Oh. Baru adjust. Yang ni 114. Kita nak kena cari 110. Tapi brother ni ada kawan kot. Macam ni lah brother. Aduh. Dah cantik tapi tak boleh masuk lagi. Kereta dah parking situ dah tu. Semua kesalahan teknikal. Okay, kita tengok dulu. Okay guys, yang ni yang ni boleh masuk ni. 110. Yang ni memang original boleh masuk lah. So kalau macam ni, dia tak boleh masuk. PCD lain. Yang ni, ni boleh masuk. Tapi ni tak apa-apa lah. Ni tak cantik lah. Itu pun tak cantik. Ni cantik. Yang ni. Ni boleh. PCD 110 nampak lah. Tapi ni tak cun. Dia tak cun lah. Itu cun tadi. Okay guys, kita tengah tunggu rim daripada store lain. Kita lepak dulu kan. Okay guys, sambil tunggu tu kita pergi beli makanan dulu.
Ini kita dekat area Batu Belah Shell Batu Belah. Apa ni? Kena kopi tu. Itu. Oh, kena tutup balik. Lepas tu roti. Mana tahu dia? 9 Julai. Mana tahu dia? 9 Julai. Okey guys, kita makan dulu. Makan roti dengan air latte. Okey guys, akhirnya sampai ke pulau. 110 je boleh masuk kan? Jom tengok. Okay, kita spray dulu. Nampak guys. Cat spray, kau nak satu body pun boleh, tak ada masalah pun. Kita makan asap dia. Gosok je sikit. Okay guys, dia punya cap pula sangkut kan. Ni kena gosok sikit tu. Panjang sangat ni tu. Gosok sikit. Dah gosok baru boleh masuk. Dah gosok nampak. Okay guys, ini dah pasang lah. Tapi kita nak kena bagi rendah lagi lah. Nak adjust sikit, bagi dia rendah sikit. Okay guys, lepas kita buat alignment, lepas tu kita caw lah kan. Jangan lupa like, subscribe and comment. So sampai di sini saja. So, ciao.